berdekatan. Nabi kita kata hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari ini lebih molek daripada kemarin. Esok lebih molek daripada hari ini. Molek sini mana dengan kata supaya kita tambahkan, menambah, kita tambah ilmu kita dan tambah amal soleh kita, dan kita cari akhlak kita. Jika pertama sekali tambah ilmu juga serta dengan tambah keimanan. Yang kedua, tambah amal soleh, banyak amal soleh. Kalau kemarin semaya subuh saja je, tak semaya sunat, habis semaya subuh dan semaya sunat. Kalau hari ini semaya isya saja je, maka esok tambah semaya isya sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Kalau sebelum daripada ini tak rajin semaya sunat tasbih ke, ataupun semaya sunat tahajud ke, ataupun semaya sunat duha ke, tambah kepada amalan-amalan. Kalau sebelum daripada ini tak perlu logai, hari itu perlu logai. Kalau sebelum daripada ini kecek, lupa ke, beses sedikit dulu ke, alih kali sikit, ataupun kelakuan yang tidak senonoh. Masa kita betul tak ada senonoh ni. Kalau ada, kita cuma sikit. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat kita supaya kita baik kita baik kita sehingga kau hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi apa yang kita nak bincang pada hari ini iaitu kita nak tambah ilmu. Bila kita tambah ilmu, kita tambah amalan. Bila tambah ilmu dengan amalan, maka itu dia takwa. Ilmu amalan itu dia takwa. Dia takwa tidak mari kerana kalau tak ada ilmu. Dan dia tak mari kerana tak ada amalan. Dia perlu sekali ilmu amal. Sebab itu nak Imam Syafi'i kata, al-amalu ba'da ilmi. Buat video ni selepas daripada tahun. Sebab itulah ilmu tu lah. Ilmu amalu, tukar itu jadi ilmu, tukar itu jadi amalu. Pasal Melayu pun ilmu dengan amal tu lah. Tukar, kalau tukar ilmu jadi ilmu pengetahuan ni bagi membolehkan kita buat kerja betul. Itu ilmu. Bila ilmu ni buat kerja betul boleh amalan. Hasil daripada amalan itu mari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada basic. Dan alhamdulillah kepadanya dan dari ayat hadis dia berkata mengikut giliran. Allah SWT benar berkata dia kata ini kita amal jama'i ataupun kita ilmu Islam. Pertama sekali dia orang sebutnya tadi boleh benar Cik Allah sebutkan maknanya kerja aja orang, kerja banyak orang, kerja tinggi ni dia tidak amal lebih suka kata perdoaan. Amal sendiri lebih suka kata bagi perdoaan. Selama ni kita tak tahu jadi banyak. Jadi bila kita kata fardu kifayah, tak masalah kita. Makna fardu kifayah ni kalau kumpulan dibuat, orang dibuat, kita tak buat. Dosa itu kita itu dah hukum dengan orang itu buat. Itu fardu kifayah misalnya mengadakan semaya Jumaat dalam seperti kampung. Dalam seperti kampung tak ada orang semaya Jumaat. Walaupun orang lain tak semaya Jumaat, tapi seperti kampung tak ada semaya Jumaat, maka
Tutup tadi dia berguna dengan ada satu kumpulan. Baik, kalau kita bertahap itu sama-sama, di segi pahala, dia boleh okey, dia boleh. Tak apa, dia boleh buat. Tak apa tu dia boleh semayang-mayang. Tak apa dia buat tu, dia boleh tidak. Tak apa dia boleh pergi. Pergi 2-3 orang, dia pahala orang. Jadi dia boleh pahala kalau gitu. Dia boleh pahala kalau buat tu, maka buat tak sama-sama. Semayang-mayang. Kalau ada hujah tu, maka dia tak semayang-mayang. Tak kerti semayang-mayang. Apa pergi bawa begitu? Nak semayang-mayang air, dia nak semayang-mayang dia. Apa yang cikimik? Dan dia lagi terus, susah tu kata apa tu. Saya tak kerti semayang-mayang. Boleh jawab tak kerti semayang-mayang. Pasal tak perlu kifayah. Dia tak tahu bahawa ngaji semayang-mayang itu keuntungan. Ngaji semayang-mayang itu keuntungan ni. Melaksanakan semayang-mayang itu perlu kifayah. Baik, kalau dia sore dari mana? Kalau mati juga sore itu dia sore, jangan mati. Tak mati ya? Dia ketika itu perlu kifayah, dia balik dia menjadi keuntungan. Kena semua ni. Mau perlu kifayah, betul perlu kifayah, tapi bila dia sore, jadi keuntungan. Bodoh lemah dalam sungai. Bodoh lemah sungai, tapi kalau siapa dia begitu dulu, lepas dah perlu kifayah. Tetapi kalau dia sama-sama dia budak tu dekat. Waktu itu sudah tukar untuk kifayah, kita dikeuntungan pada dia wajib dia dulu. Kalau kata nunggu enggak jaga orang lain, wajib pada dia. Karena bukan air dia untuk dulu. Dia terlepas dah. Maka kerja dia adalah kerja jaga kerja jaga jemaah ni adalah berdoa kepada kita hidup mampu yang daripada. Harus itu dulu. Itu dari segi hukum. Amal banyak bagi gapo kita bahawa kita nak kecek gapo dia ni. Kita nak kecek di buah Islam. Baik buah Islam ni gapo. Bila kita kata di buah Islam ni gapo dia di buah Islam. Lalu kita anggap dia kata al-jamaah allati tastahdifu ila iqamati hukmillahi fi ardillah. Yaitu satu pasukan, satu puak, satu jemaah. Kerja dia bertujuan untuk menegakkan di atas bawah Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan hukum Allah bagi mencari kerajaan Allah. Itu jemaah. Jemaah Islam ni maknanya satu jemaah, satu pasukan. Pasukan ramai tu dari sebelah. Orang itu ramai tu dari sebelah. Kalau seorang tak jemaah. Dia semuanya seorang coba-coba dia semuanya mudah dan apa seorang dia. Jemaah ni artinya himpun ni manusia duduk dalam itu ada peraturan, dalam itu ada tujuan, dalam itu ada pimpin ni, dalam itu ada orang pimpin. Itu jemaah Islam. Kalau kita ambil hal ni, kita kata jemaah, tak kira jemaah asalnya maknanya begitu dulu. Terkeluar daripada jemaah Islam. Jemaah jadi dia bertujuan untuk menegakkan hukum Allah. Ini cuma menjadi jemaah Islam. Sebab tu kalau kita gali sepekoh, kita gali pekoh kan. Kita gali pekoh, kita gali sepekoh. Dia mari tak ada dulu. Dia mari tak ada, kemudian dia buat keluar bahagian yang tak ada, tak penuh menunda tak ada. Ada. Kita kata berah ni gini, maka terkeluar daripada berah ni pisang, jagung, gandum, gapa terkeluar daripada berah. Dia buat berah ni betul-betul bila orang mengaji berah kenal betul berah, kalau berah ada daripada ngaji usul itu itu semua boleh kena bagai ni bagai tak ada daripada sebab bagai ni ada daripada kena kita ni. Tapi bila dia ngaji takrif, bila dia ngaji definisi, bila dia ngaji bagai ni seolah-olah dia kena ada daripada itu. Jemaah Islam artinya satu kumpulan manusia yang terdiri daripada beberapa orang dalam itu. Kerja buat dia bertujuan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedua daripada takrif itu jemaah dia tidak bertujuan, dia tidak buat kerja untuk menegakkan hukum Allah. Keluar daripada itu. Tak kira dengan nama UMNO kau dia, dengan nama nasional kau dia, dengan nama kapal dia, itu keluar daripada takrif ataupun daripada bagai yang kita sebut jemaah Islam. Dia boleh apa? Kalau kita tanya kita
Kita kata satu jemaah, satu kumpulan manusia yang bekerja untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala bagi mendapat kerajaan Allah. Itu masalah. Maka dalam itu dia ada PPT, dalam itu dia ada WPP, dalam itu dia ada peraturan, dan dalam itu juga dia ada tempat di mana diwakili. Kalau kita mengaji siasat Islamiah, kita mengaji politik Islam itu juga. Pertama sekali dia kena ada orang. Orang itu kena ada pemimpin. Kemudian dia kena ada rakyat. Kemudian dia kena ada peraturan. Kemudian dia kena ada bumi di mana dia buat kerja. Dia buat kerja tak ulama tak boleh. Dia buat kerja dari sungai tak boleh. Walaupun sungai tak ada dia, udara tak ada dia, tapi dia kena ada bumi buat kerja. Jelas tak? Dia kena boleh banyak dulu jemaah Islam dia. Maka keluar daripada jemaah Islam ni ada apa sahaja jemaah pakatan yang tidak berhasrat bertujuan untuk menegakkan hukum Allah, menegakkan hukum pasangan, menegakkan hukum negeri negara. Ada di masyarakat Allah dia semangat bangsa, semangat tanah air, kesatakan tanah air. Ada tujuan setakat tanah air, tujuan setakat negara, tujuan setakat bangsa dia, tujuan setakat kaum dia. Ini tak masuk dalam hukum Islam. Tak sebanyak tak tahu baca. Dia kan yang tidur dengan masyarakat. Itu bodoh lagi umur 20 tahun dia baca hadis. Walaupun tak susun kita kan baca hadis. Belum. Adik kakak saya dengar apa ya. Lepas tu apa hukum dia? Hukum itu melibatkan kita diri kita dengan barang ini. Hukum apa? Sunat ke, wajib ke, haram ke, makruh ke, haram ke. Selagi tak tahu hukum, dia selagi tak tahu pek tu. Hukum pun tak tahu pek tu, tak tahu. Orang tu dia angkat kasih makan. Dia lapar. Dia lapar. Tapi dia tak tahu barang yang dia nak makan, orang angkat dia ni barang. Barang pek tu dia. Hukum dia ada kata kita baca Quran. Kita baca ayat Quran yang disediakan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala sebut inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-1, 2, 3. Pak kalau pakai kita. Ayat 4. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang yang berjuang dan fi sabilillah pada jalan Allah. Tengok cukup dekat belakang tak ada pada. Ta'rif definisi atau pengenalan yang pada cukup dekat dalam ayat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun. Allah sayang kepada orang-orang, bukan seorang. Maknanya kumpulan jemaah ni. Yuqatilun, yang berjuang, mereka berjuang secara mamas masukkan. Fi sabilihi pada jalan Allah. Jalan Allah bukan jalan kebangsaan. Tidak jalan kebangsaan, bukan jalan nak majukan negeri saja, bukan jalan. Tak. Jalannya fi sabilihi. Kemudian sofa. Ni cara pula sofa tak boleh berjual sorang-sorang, tak boleh berjual dengan tidak ada dasar, tak boleh berjual dengan tidak ada paturan. Sofa dan dekat tersusun rapi. Ka'annahum dibuatkan lagi mereka ini supaya dengan bangunan yang tersusun gagah kuat rapi. Perkara ini berlaku. Pertama sekali itulah makna Allah. Berjual ini kerana apa? Kerana Allah. Tadi ayat yang baca dia. Baik, kalau kita tengok ayat ini mana wajibnya? Inna Allah yuhibbul ladzina, Allah sayang kepada orang berjual. Dia ke itu ayat ini yang dikatakan. Dia bagi dalam dua cara. Dia bagi khabari, dia bagi isya'i. Kalam Allah ni kata Allah dia bagi dalam bentuk cerita. So, dia mari dalam bentuk suruh betul. Aqimus solat, mau sembahyang. Tu yang kata sembahyang dia mau. Orang kaji Arab dia panggil bi'amah, suruh. Ada suruh makan. Ada. Cik Allah makan. Buat makna dia suruh tu wajib. Suruh tu makna suruh. Dia kembali pada dia. Awak kena makan, awak makan. Daripada dia, lihat daripada suruh yang itu wajib. Adik dia nak makan, dia tak tengok pula. Yang dua pula ke mana dia cerita. Cerita khabar, cerita khabar. Cerita khabar ke mana? Tadi Tuhan saya. Maknanya
Dia menangis lapis dia. Tuhan banyak cerita perahu kita apa? Supaya kita jadi perahu. Tu ya cerita. Tuhan banyak cerita Iblis. Dia banyak cerita Iblis supaya kita jadi turun Iblis. Bukan sekadar banyak gitu. Ini kata dari Quran yang mesti kita. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala banyak kita wajib kamu berjuang dalam Islam, menegakkan hukum Islam ni secara jemaah wajib. Tapi hukum itu. Baik, kalau kita kata hadirin ayat ini, kita panggil dari ayat yang lain. Tuhan kata wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum. Allah sorry. Menyata wajahidu adalah kamu berjuang. Adalah kamu buat kerja kuat. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum. Buat kerja kamu buat kerja kuat-kuat je. Habis-habis kuat mesti buat kerja. Kerana Allah pilihkan. Orang pemimpin Amnu kata tuan, dia kata berjihad. Buat jihad cari harta. Dia kata jihad cari harta, jihad. Itu pimpin di Amnu. Kalau dalam parlimen baru tu ya. Amal apa? Apa tanya betul kan? Kalau betul kata yang dia berkata lagu itu Abu Bakar tak pernah masuk Islam. Dia kan dia kaya. Dia kaya Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Apa lagi? Abdurrahman Utsman bin Affan kaya. Kamu kaya. Berjihad apa dah kaya? Kalau makna jihad macam pemimpin Amnu kata berjihad tu cari harta kaya, nak suruh kaya untuk makna jihad, maka dia pun tak pernah masuk Islam. Dia boleh masuk Islam ni di mana? Awak tanya apa masuk Islam? Masuk Islam harta banyak. Abu Bakar harta banyak, Abdurrahman Utsman bin Affan banyak, Abdurrahman bin Auf banyak. Masuk Islam nak cari benar kan? Nak cari bagai benar. Nak cari bagai benar. Kerana itulah mereka cari piti sekali-sekali. Bukan putih tapi piti. Kita cari piti. Tahu kan? Tahu kalau cucu tahu ni mati kita sama Islam. Mati kita dah dekat miskin. Pokok kaya kita dah. Harta banyak tapi mati kita tak apa satu. Kenapa pokok kaya kita dah? Harta tinggal poli. Sebab ulama-ulama Islam kata kita ni kerja banyak untuk poli. Itu jaga harta poli. Betul. Kita ni sebenarnya buat kerja nak jaga harta poli. Tak jaga harta poli tuan. Dia kata harta kita apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita duduk, itu harta kita. Ada beza lagi. Sebab Islam ada kawan lain, ada pemantauan. So cari harta banyak-banyak ni bukan sahaja cari harta. Harta tu nak jihad fisabilillah. Kalau tak ada harta pun jihad. Tak dia kalau tak ada harta. Kalau begitu pandang ni, DPM ni, PPN Amnu, orang Palestin tak pernah jihad dalam Israel. Kerana pun tak ada satu. Semua dia bilang tapi oleh kerana mereka faham bahawa jihad fisabilillah iaitu kerja kuat untuk menegakkan agama Allah, sama ada kaya, sama ada miskin, sama ada berapa. Sebab tu Nabi sahabat Nabi dulu bila pokok Nabi nak pergi perang, ada dari sahabat-sahabat itu tak ada kerana uzur, kerana tua, kerana itu, kerana itu. Allah yang berkata buyur ramah Nabi, ya Rasulullah, aku tak mampu lagi. Aku nak pergi ke. Ada setengah orang yang kata, ya Rasulullah, kami berdiam pada puan yang berdiam bagi kita. Ada orang kaya, suami kuda-kuda, ada kuda lagi. Kalau lebih lagi kita kata, kami anak kamu, kami saja yang berdiam. Suruh orang tak ada apa saja. Kau tak ada apa. Nak punya anak tak ada, dia punya kuda tak ada. Nak pergi binti tak ada kau. Tak ada tak. Geriuk untuk iman tak ada iman. Taruh ayatullah tafidu min ad-dam'i bil ma'ruf min al-haq.
Kamu tengok mereka menangis. Bila bagi mereka? Selagi kita mengaji, selagi kita terasa iman, kalau kita tak bagi ni bagi ini, bagi hati, bukan bagi sahih, bagi hati. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara annahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca, dengar ayat Al-Quran baca, dengar ayat Al-Quran, mereka tahu hak ni bagi lebih, hak ni bagi lebih, hak ni bagi jahat, hak ni bagi jahat. Tara annahum tafidu min ad-dam'i, lalu mata mereka menangis. Artinya dia kata bahawa bagi ini bukan bagi sunnah, bagi ini bagi wajib. Nabi Muhammad SAW, alaikum berjamaah wa inna ma yakulu dhikr min al-ghalam al-qasim. Nabi kata wajib kamu bersama dengan jemaah Islam. Tak ada soal. Dan hadis Nabi yang kita baca ni, fa inna syaitan ma'al wahid, syaitan ni suka sekali dengan soal. Syaitan ni suka benar kalau dengan soal. Orang tak masuk tak dudukan di Muslim suka benar saya. Wahwa ma'atnaini apa-apa, tapi kalau dia ni kalau mulut kedua dia mulut sekali lagi Muslim, dia lebih jauh daripada. Ini belum nak faham tak? Tak ada pilihan kita duduk sore-sore kita ataupun duduk apa lagi duduk dari jemaah meletak Islam. Kau tak boleh. Bila ni alhamdulillah saya pergi Kelantan. Orang jual pasal tani kita. Alhamdulillah pergi mana-mana. Kita mari mampu masuk saja negeri Kelantan rasa. Kita masuk negeri Kelantan kalau kita jangan mari kita mampu masuk buang Muslim, kita masuk buang Gerai, masuk Pasimah, masuk apa ni siapa kalau. Oh kalau kita rasa. Kita masuk dalam negeri yang lokal. Kita masuk dalam negeri yang lokal betul disebut dalam Al-Quran Karim. Li'ila fi Quraisy ila fi ma'nat asyidat was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah falyabudu mereka semua sama dia semua Tuhan yang menjadikan semua Tuhan. Tuhan mana? Rabb hadzal bait, Tuhan Ka'bah. Alladhi at'amahum min ju'. Dia bagi pada kamu ini. Kita masuk lagi Kelantan, wah, makan ni, kau ni, kita rasa. Amor daripada sana tu masuk jual jumpa dengan amor tak pernah ada itu. Jual dia. Masuk sekarang ke kereta, saja amor tunggu buang kereta amor ni, kau belakang tak seminang okey gaya. Tak seminang perang okey gaya, kamu tak kereta amor belakang. Amal siapa aku bagi saya setelah pada itu dia tengok kita bagi dulu kakak dia kata suka panggil kisah biasa tak ada dia makan dia pula boleh dia makan dulu gitu dia boleh makan dulu dia penuh betul putih makan dia lepas tu baru dia tanya ustaz nak bagi ke sini kita bagi kita bayar ada tak kita rasa apa amal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat pada kita wa amanahum min khauf dan kita ambil makmur dari Kelantan. Negeri lain yang dikata, kalau kita kata wilayah Persekutuan West, Selangor, Johor, jenayah besar yang dikata negeri-negeri ini tidak dibilang 5 hari sejenayah. Tidak dibilang 2 jam satu jenayah. Dibilang tiap hari ada jenayah besar. Tiap-tiap hari lalu. Ambon di Parlimen kalau malam-malam tak berani nak jalan orang kita sendiri malam. Tak berani malam pukul 10 nak tak berani jalan. Baik kita di Kuala Lumpur, baik kita di Pulau Pinang, baik kita mana-mana. Tapi dari Kelantan dan kami kita ke mana-mana turun putih kita tak tahu. Pihak selamatkan sendiri raya dari Kelantan paling rendah sekali. Jenayah yang berlaku hampir tidak ada dari Kelantan. Hampir tidak ada jaga-jaga sekali. Setahun sore, 2 tahun sore. Lagi kaya lagi kan? Inilah hikmah besar kata bila jemaah Islam mereka negeri. Maka hukum wajib. Kita punya hukum dia wajib.
Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakula lahum khiyaratu min amrihi. Apabila Allah dan Rasul memutuskan satu perkara, maka tidak ada pilihan lagi pada orang Islam. Orang Islam nak pilih anak tak boleh. Orang Islam nak cakap anak tak boleh. Pasal bagi di mana wajib dah. Bila kata semaya dia wajib, nak cari tak semaya boleh kata? Tak boleh. Puasa wajib, ada saya puasa boleh kata? Kalau wajib-wajib jadi kata kita nak pilih wajib mana tak apa wajib. Wajib di satu perkara bila kita buat jatuh dosa dia kena pahala. Itu wajib. Bila kita menjadi penyokong, kita menjadi pendokong dan kita jadi penyokong, artinya kita telah melakukan suatu perkara yang wajib. Bila kita buat wajib, kita boleh pahala dan sekaligus kita pilih dosa. Jangan selalu itu. Jangan kata tak apa dah. Tak ada itu. Apa lagi mana apa? Kau tahu berdasarkan pada ayat yang ada dalam kita. Ya kalau kita nak pernah dia. Apa dia kuasa pada saya nak pernah rumah dia kata. Dia kena ada nak pernah bagai, dia pernah. Ni budak sekolah. Nak kata dia budak sekolah ke mana? Kita nak kata dia budak sekolah. Nak kata dia ni tukang umum. Nak kata dia ni peniaga. Kita nak kata dia orang peniaga. Apa dia? Apa dia sifat dia ada pada? Tak boleh sekadar kita nak kata begitu. Kita nak kata cuma orang Islam. Kita ni orang lain kita cuma orang Islam. Kita boleh tak begini. Nombor satu dasar kita Quran hadis. Quran hadis. Qiyas ijma' ulama. Quran kita tahu tu. Maknanya kita mesti berdasarkan bersumber kepada Quran. So, yang kedua kita mesti berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibuat oleh Nabi, kemudian yang diikrar oleh Nabi. Dua. Yang ketiga, qiyas. Dia panggil qiyas muhtabar. Qiyas yang terbakar, qiyas yang boleh diambil hukumnya. Qiyas gelap dengan waktu tak kena. Ambil waktu tu ada orang cakap pun lepak. Apa waktu ambil tu kian waktu kau juga kecil. Tak ada kian kita. Kian ni kian maknanya dia bersatu pada ilah. Di negeri Nabi itu fitrahnya buat amal ataupun apa lagi? Gandu. Pak kita buat amal tak ada gandu, tak ada berat. Berat pun tak apa lah kerana serupa dengan ilah ini. Kalau negeri berat tak ada gandu, tak ada kuat amal tak ada. Adanya pisang makanya dia harus bila. Maka pisang dia buat tu. Tu dia panggil kias. Dia panggil ijma' ulama. Maknanya ulama ni, dia ulama ni disebut dalam kaedah dia bahawa ulama ni dia tidak sepakat pada perkara tak betul. Kalau dia 10 orang, dia 10 orang ni pokok mana kata orang ni kata betul, dia kata betul, bagai tak betul. Dia boleh sepakat 5 orang tapi 5 orang kata tak betul bagai. Ulama ni dia tidak sepakat pada perkara tak betul. Itu ulama. Maknanya di buku kita ni dasar. So, apa cara saya kira dari mana? Dasar-dasar dia. Nombor 2 dia mutlamak ialah mutlamak dari mana mutlamak dia? Mutlamak dunia atau mutlamak depan dunia? Mutlamak kita dunia sampai akhirat. Akhirat mutlamak kita. Dunia ni dia kata stesen. Masalah tu sebenarnya boleh dalam buku stesen pertama. Lepas dari buku tu, mari kita dunia stesen yang kedua dia bertahun lama sikit. Lepas pada dia bertahun masuk dalam buku stesen yang ketiga dalam buku lama benar.
bukan nak pergi stesen ni. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Daripada tempat ke Kuala Lumpur tak kisah pasal 10 macam 7 tu. Siapa ada Pasir Mak kan? Ada tolong Pasir Mak tak tidur pada mana Pasir Mak? Dua orang panggil itu. Nak pergi Kuala Lumpur sama Pasir Mak, tak tidur Pasir Mak pada mana? Tak betul. Tu baru stesen yang tiga baru. Lepas pada tu, Pak Kokan baru, lepas Kokan baru Pasir Mak. Tidak nak Pasir Mak tu mendadak baru. Tapi orang terlupa, bila sampai Pasir Mak, tengok buah kayu banyu, tengok bau comel, tengok buah molek, tengok panik molek. Maka tunggu Pasir Mak belakang. Tak betul, dia boleh terlupa. Kita nak ke akhirat akhir ni. Ni tak sampai ke dunia, sampai sini juga. Yang pakai pening, ngalak, pakai pening. Tak tahu orang lagi sebenarnya dia Kuala Lumpur. Sampai di Lepi kau mau kali itu, tak kena orang itu. Dia tahu matlamat dari mana. Jadi di muka kita ni matlamat dia matlamat. Matlamat kita ni nak bunuh dunia ke akhirat. Nak bunuh dunia jadi kata kita nak ke akhirat. Maka kita ambil dunia ni halal, kita ambil halal lagi. Tu orang betul. Dia hidup orang Melaka. Asal pakai makan tak orang Melaka. Itu orang-orang yang mulut terlupa dia kata kan. Nak pun pada kotu kan. Pakai lari orang dia duduk makan. Caci makan. Jumpa telur lah makan. Pakai kamu Melaka, pakai saudara. Itu orang yang kata aku tak ada semua hati abad dia. Boleh pakai kalau tak mau tak pakai mau buka tak pakai saat ini buka asal boleh pakai dan juga itu kalau kita ada akhirat baik itu matlamat Allah jadilah matlamat akhirat jadilah dia matlamat akhirat matlamat syurga matlamat neraka. Kemudian dasar dia pula dia mesti dipimpin oleh pemimpin yang soleh. Yakuduha dia mesti dipimpin ataupun yasusuha dia mesti dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang soleh. Tak minum arak, tak judi, tak dino, tak makan harta orang, tak tipu orang, tak kecil orang, semaya tak tinggal. Ini syarat pemimpin. Kalau pemimpin ni ngarak tak, pemimpin mati orang tak, pemimpin apa ni makan riba tak. Pemimpin. Kemudian contoh dia kerja pula, dia bawa ke mana? Dia bawa kepada al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ajak kepada mari kita ramah-ramah, ajak pada kebaikan dan kita tegak. Bagi-bagi tak boleh. Kemudian yang keempat pula jihad fi sabilillah. Cara dia pula, cara bekerja pula ada. Nak ngangkat Islam ni jihad. Itu dasar. Dia masih lagi bagi mengaji lagi. Dia kata senada perhatikan lagi pekerja yang penyokong sifat at-tamayuz. Tamayuz itu perbezaan kita dengan waktu dengan jemaah mungkin Islam dia ada beza. Masuk waktu semaya. Dapat pak mati penuh pak mati. Pak susah orang lama keluar susah. Orang dengar pakai cepet, tidak faham, tidak berlalu. Orang kata penduduk rumah tangga, bini tutup aurat modek. Anak-anak tengok satu-satu tutup aurat modek. Ini antara mana perbezaan antara ahli jemaah ni dengan ahli jemaah tu. Ahli jemaah dia tu tak ada apa-apa, kain atas kepala bawa kain. Kain bawa tapi kata-kata bukan atas kepala. Dari mana dah kepala? Kalau sudah Nabi dia buat ikat buku, dia tindu ikat buku kain. Kain atas kepala, ikat buku. Tuhan royak benar wahai Nabi. Kena royak kepada anakmu, kepada isterimu, kepada mukminat, kena royak supaya tunduk pada Islam. Hal dia kata apa tunduk pada lihat. Ya rakyat main-main tunduk pada tutup aurat main. Kita ingat Tuhan itu tutup aurat kita rasa tak apa lah masa sama muda. Bukan kata apa tu. Mau dia masa muda depan dah ni. Dah kita orang tua
Sifat tamayun sebenarnya dalam ilmu kita, dalam Islam. Lepas pada tu pula bagaimana cara bekerja? Yang pasal ini kata cara mana bekerja? Kita bekerja ke mana? Baik bila kita bersama dengan jemaah ni, kita kena buat kerja comel. Ada musyawarah, kena hati musyawarah. Cawe ni, bila cawe ni, dia cawe ni mati. Ni cawe ni dia ada. Musyawarah kan sekarang. Dan kita kata inna Allah yuhibbu ahadan idza amila amalan atqana. Allah suka pada seorang yang apabila dia buat kerja, dia tentu kerja. Kita boleh. Amoi kan lagi bodoh ayah apa ni dia nasihat pada kawan-kawan dia. Waktu tu aku umur 10 tahun. Ayah mati yang umur 10 tahun, masuk neraka. Dia sangat dia kawan-kawan dia kata, so kita nak cik awal dia kata kalau buat kerja boleh. Aku juga ambil boleh. Habis tak mata pilih. Kau buat kerja ambil boleh mata habis tak pilih. Tu orang lain baru cek baru. Lagu mana kalau muslim buat kita tak puas hati dia. Membuat barang ini tak puas hati dia. Enggak hari itu nolak dia buat. Kalau nolak gagal. Karena itulah nombor satu sekali. Kalau kita buat apa ni? Buat nolak buat apa ni? Ngaji buat boleh. Buat com. Kalau kita buat hudu-hudu ada ke mana? Orang sebab kan? Apa ambil pakai ilmu tu sampai kena ni? Sebab tu kalau amut camu hang mengajar amut tak tiba apa. Amut tak tiba apa bisnis tak ada. Itu orang kita mati. Dulu ada orang ilmu tu sama ilmu, tapi ada kita tak puas. Kalau ada kita tak puas itu, ada orang tak puas. Islam tak ada. Inna Allah yuhibbu ahadan idza amila amalan atqanahu. Allah suka pada seorang yang apabila dia buat kerja mana? Buat kerja molek, buat kerja berperaturan, buat kerja tersusun. Itu dasar kaedah kerja dalam Islam. Baik, kita kata. Kita tengok. Kita tengok pada nombor 3, kita tengok. Kita tengok melaksanakan syura. Tengok tu ada melaksanakan syura. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan oleh syura. Syura di mana perbincangan, musyawarah. Nabi kita kata ma khaba man istasyara. Nabi kata tidak kecewa orang buat kerja dengan bermusyawarah. Tak kecewa kata Nabi, keputusan diambil melalui musyawarah. Gini lepas jalan, kau tepi sekolah. Semua orang suka berlaku, tapi jalan boleh. Tapi kita jalan barang kita gini lepas orang. Orang kata mana? Oh rajin, sahabat itu. Orang rajin itu siapa rajin? Banyak tak orang suka. Tapi kalau kita buat kita sahabat. Tetapi kalau kita sudah musyawarah, esok bagi jemaah esok nak betul rojo kita pakai jumlah tu. Tak ada dah kata begitu. Sebab itulah dia tak sedikit sampai-sampai. Amu baru orang nasihat kamu. Amu pakai nasihat kamu. Dia kata ustaz, amu tanya ustaz pakai dia tu cuma gitu. Tapi cara ustaz pakai dia soge ni. Di semaya mati ibu. Waktu buku baca terkait god ini apa macam-macam itu nggak baik. Tapi kalau ustaz ada tunggu macam ni, betul pada ni. Kalau ustaz kau yang betul dulu, apa yang dapat tunggu dulu? Kalau semaya-maya sana ada tunggu sekali. Ada di mana tu? Astaga tu, apa kata macam-macam yang mau terkait silas. Artinya kita buat kita setelah daripada putusan yang dibuat. Ada dalam kaedah usul fiqh ada dia kata hal syura multazam atau ghair multazim. Ada keputusan syura ni wajib dipatuhi, ada apa tidak wajib dipatuhi. Multazim maknanya mesti dilaksanakan. Ada kadang-kadang Nabi kita musyawarah tapi Nabi akan ya. Ambil bercakap.
Tapi Nabi tengok mari Nabi Pak pun ada. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat. Ada putusan syura. Kok mana pun syura dulu. Perbincangan dulu. Maka kita juga kena buat perbincangan, perbincangan biar masuk. Ada. Biar masuk balik. Itu cara okey dia dulu. Kemudian kita pergi lagi. Kita pergi lagi nombor 4, nombor 3. Tak cukup dengan hal tu, kita kena beriltizam dengan amal Islam. Kita kena iltizam. Iltizam dia kata cara Melayunya, cara sama-sama. Makna iltizam sama-sama. Iltazama yaltazimu iltizaman fahuwa multazamun. Itu makna bahasa Arab kata. Maknanya kita kena buat kerja sama-sama bagi itu mulai iltizam ke diri kita dengan bagi. Tak boleh kata ada pergi tak apa, tak segi tak apa. Tak boleh. Kalau kita ada orang pasal ada nak pergi tak. Ada suka. Tak boleh. Bila dengar saya bagi ini tidak. Ini firu khifafan wastiqalan. Nak akan bergerak walaupun ada kata ini, ada kata bergerak, mu kena bergerak gini kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kan? Dan ayat tu ayat berat. Mu kena bergerak walaupun ada kata ini, ada kata susah payah kena pergi kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga kena berikizah. Bekerjasama dengan orang yang beramal untuk Islam adalah antara sifat orang yang hidup untuk Islam. Kena sekali sopa dengan jemaah dengan pemimpin ini. Kemudian punya ayat yang kita boleh baca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ayat mari menyungguh kan. Nak cerita pada kita bahawa sifat iltizam ni tak boleh main-main dan bukan sunnah. Sebab tu ada ayat yang kata ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ada 3 muka. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar. Pakai sabar. Sabar. Sore-sore pakai sabar lagi. Kemudian warabitu murabata. Kena pakai jaga belakang. Kemudian wattaqullah, kena pakai takwa kepada Allah, bukan sore-sore. Dimohon kena pakai takwa, dimohon tu kena dibuat takwa. Tak boleh buat maksiat. Dan ada cerita di waktu saya Umar hantar askar Islam pergi buka plastik. Bila askar Islam sampai di plastik, Sayyidina Umar tunggu berita. Sayyidina Umar tunggu berita bahawa tak jatuh lagi plastik. Sayyidina Umar kata, nak sambung tak jatuh plastik. Plastik tak nak sambung. Kalau kepung setara tu dulu, setara tu sudah jatuh. Apa tak jatuh lagi? Ada suatu kalau ia tak kena di kalangan kufur Islam. Sayyidina Umar suruh Umar bin As, ketua pemimpin dia, suruh cek dalam kemah. Pukul 3, pukul 4 orang ni buat apa? Maka cek tidur dah. Orang ni tidur, askar ni tidur. Saya Umar balik. Kau balik ke dekat. Tak sempat bila kalau begini. Kenapa? Kerana tak bagus main anda. Tu dah itu dah yang melambat dia benar tentera Islam. Ini belum halaman. Kini tak bagus main anda. Bila cek tidur berlaku daripada awal sampai ke akhir mana tidur bagus main subuh. Tidak ada. Sebab tu ada kata di waktu tentera Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu dia segan tentera salib pakat tak rupa. Di waktu dia segan tentera pakat tak rupa salib ni, dia segan masa mana? Dia tak segan pukul 5 petang waktu tidur. Dia tak segan waktu pagi tengah waktu sejuk. Dia segan waktu tengah hari oleh semuanya. Waktu tu imej membaca khutbah Allahumma ansur Islam wal muslimin. Waktu tu imej seluruh negeri Islam membaca khutbah, dia masuk ke masuk berdoa. Masuk pilih doa. Maka pilih masa tu imej baca doa. Atau akan memang masjid waktulah dia takbir Allah Akbar. Allah Akbar pada tu dah. Lari habis. Kabarlah kita kembali kepada asal. Kita jemaah Islam ini mesti kembali kepada asal untuk mencari dunia. Waktu ya, Cik Abdullah kata tadi kita kena mengaji
banyak yang banyak. Kemudian kita yang keempat tu pula, dia ambil ayat daripada ayat yang kata betul baca lah. Kemudian dia kata berdasarkan kepada ayat ini, kita mesti wujudkan penyokong yang kuat. Penyokong yang kuat. Pertama sekali kuat, apa dia kuat? Pertama sekali mesti kuat akidah. Mesti kuat pegang dasar, pegang ini kuat. Kita berjual dengan apa? Kan nama wakil rakyat ke? Kan nama jadi wakil rakyat maka mau wakil je. Tak jadi wakil rakyat. Dok. Tu. Tak boleh. Waktu jadi wakil rakyat, tak jadi wakil rakyat. Belum jadi wakil rakyat. Berapa belum jadi wakil? Kita tak jadi wakil rakyat. Kita mesti wakil je. Kalau selamat kita tahu, selamat kita akan. Mesti bina akan penyokong yang kuat. Nombor satu. Nombor dua pun dorong bagi memperteguhkan pendirian. Kena ada. Kita kena kuatkan kita. Nak kuatkan dia kata kena banyak latihan. Dia panggil amali, latihan amali. Dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan sembahyang Jumaat, dengan puasa sunat. Dia ada paling mekal tarbiyah. Pertama sekali dia bagi tarbiyah rohaniyah. Kita mesti tarbiyah rohani kita. Mesti tarbiyah. Ruh kita mesti tarbiyah. Mesti dididik dengan tarbiyah rohani. Lagu mana nak kukuhkan rohani. Jiwa kita mesti kukuhkan. Lagu mana nak kuat. Yang kedua, mesti tarbiyah. Dia panggil tarbiyah sakafi. Fikiran kita kena kuat. Fikiran kita ni kena kuat. Bukan sekadar ruh kita, fikiran kita kena kuat. Kemudian tarbiyah jismani badan kita kena kuat. Nabi kata al-jismul, Nabi kata al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Nabi kata orang mukmin yang kuat, gagah, handal, dia lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi kedua-dua tu bangun belakang kata Nabi. Kalau saya tu ketik tengok hijau tak boleh. Nabi kita kata bola, Nabi kata Al-An Mus'ab. Nabi kata kerja cepat. Lokana apa ni? Dan satu hari Nabi kata Pak Indra al-Amra Sa'ad. Satu hati bersisirlah kamu, cawalah kamu, maknanya begitu. Bersisirlah kamu. Kalau Islam ini bukan bagi bodoh-bodoh. Kalau kana aradan qariban wa safaran qasidan lan tabi'u. Kalau jalan Islam ini mudah, nak lalu mudah. Penuh dengan permainan ini gitu dia. Dia sasaran ini mudah tu nak pergi nak Islam ini amin. Lan tabi'u nastalahu wa yukum belakang. Walakin ba'udat alaihi musyaqqa. Tetapi percayalah jalan dia jauh, payah benar. Baca boleh wakil jalan jauh payah siapa dia? Orang luar pun tak boleh. Kerana kena tarbiyah. Sebulan sekali kena ada qiyamul lail. Sebulan sekali no puasa berjamaah. Puasa sunat. Pakat untuk puasa sekali. Sebulan sekali buat mukhayyam. 3 bulan sekali buat mukhayyam. Dalam mukhayyam arti boleh pelarinya, boleh hidupnya, boleh akan berat lah. Boleh menunggu musikal asal. Boleh berapa. Nak bina syakhsiah, nak bina biasa dari suku ada. Tujuan kita nak bina dari nak bina untuk akhirat kita. Nak membenarkan ada pilihan raya. Tujuan nak bina pilihan raya bukan setakat nak bina pilihan raya. Kalau setakat nak bina pilihan raya kita nak berita. Lepas tu tak ada apa dah. Lepas tu bina pilihan raya kita bukan berita. Masalah sekali dia mahu tidak berita dengan Islam. Awak dia jadi. Dia jadi kilah kita dengan dia. Kalau setakat nak bina pilihan raya, setakat jadi wakil raya, apa jadi wakil raya, dia jadi wakil raya. Tak ada apa pun. Lebih kita ni Allah Tuhan kita kata doakan kita yang kata benar dalam Quran. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum fa iyakunu fa in takunu ta'lamu. Tuhan kata menjadi duka cinta. Kalau kamu sakit, dia sakit juga. Kalau kamu sakit, dia sakit. Kalau kamu mati, dia mati. Tetapi orang lebih kamu yang watarjuna minallah, kamu mengharapkan sesuatu daripada Allah, dia tidak mengharapkan daripada Allah. Itu yang dia.
kalau kamu mengharapkan pahala daripada Allah. Ini kita buat kerja. Amal waris ini bukan kerana ada ilah, bukan sebab ilah. Kalau waris ini sebab ilah, bodoh apa? Ya. Tak boleh buat memakan itu simpan lepu. Amal ambil ilah lagi. Ada amal beli buah-buah kayu sini beli makan. Simpan lepu dah mau. Dia tinggal. Dia pagi, dia depan. Amal makan hari ini, esok amal belok. Baik, bila makan belok. Kalau kita berjuang untuk makan untuk belok, bodoh kita. Kita bukan berjuang untuk makan untuk belok, tidak. Ada sekala lagi mana yang jujur mengagak daripada Allah, mereka tidak agak daripada Allah. Ini lebih kita lihat dia. Sebab itu zaman sahabat sudah dikata, burung nak dipegang. Burung orang tua kecoh tadi. Apa dah buat cerita? Orang tua kecoh mari dengan Nabi. Dia kecoh. Nabi kata Nabi kata segi dia tak apa dah anak Nabi. Dia kata wallahi ya Rasulullah, uridu an akhma'ah ya Rasulullah, aku dengamu. Aku berbuat ya Rasulullah. Dia kata budak tinggi bukan kecoh. Dia kata wallahi la ya Rasulullah, uridu an akhma'ah min hadhihi jannah. Wallahi ya Rasulullah, mana kecoh masuk itu. Cuba tengok. Aku nak kecoh ambo ni sampai ke syurga ya Rasulullah. Orang kecoh tepel tinggi sebelah di pengen aku mana. Tak ada luar apa untuk orang mati. Lepas Nabi cari jumpa dia isteri Nabi nak angkat dia letak atas belakang kendak dia balik. Kendak kasih balik. Hemat kasih balik ngerti. So nanti di bukit Uhud. Akhir sekali isteri Nabi tanya isteri dia, apa kehendak kamu sebab ini? Dia kata wallahi demi Allah, aku dengar suaminya waktu dia keluar rumah. Dia kata Allahumma rizqi syahadah wa la tuhdal bilah. Dia kata ya Allah, berikanlah untuk amat syahid ya Allah. Lepas pada tiba dah ada balik ke rumah. Tak sakit ni. Tu dia kan, semangat ada tu. Kita nak risau kita tu biar semangat ada tu. Walaupun tak buat ada tu. Kita bukan suruh buat ada tu. Kita suruh buat ada hal. Ambilkan isteri itu je. Kita undi hati Islam, jemaah Islam, kumpulan Islam. Hak nak menegakkan hukum Allah di bawah belakang. Bukan kita makro, kita sokong kerana nak menegakkan, nak dapat hotel, tu makan tu belok je, makan belok. Ada hak makan, hak ambil bagian tidak ini, bagian kita boleh pahala. Kalau setakat makan belok, menunggu bagi kambing makan belok. Tak sudah pelik dah balik. Nak kambing makan belok. Ada kambing makan tak belok. Segah buruk. Kita sebab kalau makan tak belok ada apa? 2 hari, boleh lagi 3 hari, 4 hari. Bukan kerja kita untuk mereka yuridul ajilah ajalnya. Siapa dia nak bagi cepat aku ni? Tapi nanti akan aku ikut. Apa dia nak bagi cepat dunia ni aku bui kata Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhirat titik belah 10. Hak belah 10 dah tahu lagi. Titik belah 100. Tak 100 belah 10, belah 100. Hak dia buat 1 pun 100 tak tahu lagi. Loh begitu dah. Maka jalan dunia ni ada ke? Kemudian menjadikan urusan jamaah sebagai urusan kerja jemput kerja kita. Bukan kerja sampai ni, bukan kerja lebih kurang, bukan kerja demo, tapi kerja kita. Alhamdulillah, kasih sekalian. Apa yang perlu urusan? Dunia pada ini, kebanyakan juga semua sekali bagi menyempurnakan apa yang sesuai. Kalau yang tadi yang masalah yang dulu, insyaAllah boleh jadi pulang dengan kita kerja lain. Balik si boleh tak boleh baik. Sekali-sekala baca kaki dia ni dan sebut ambil di bawah amas sebutkan kerana bawah amas sebutkan dia hasil daripada amal baca. Cuma kita masuk dari hati kita bagus sekali bagi memantapkan dan mengukuhkan lagi. Bagaimana kita dan tujuan kita dan tujuan kita ini atas hukum. Amas dan buat bahawa kita bertanya kita. Pertama sekali kita bertanya kita
kita mati buat kuat dunia, yang pertama kita mati mana, yang kedua mati buat kuat dunia, yang ketiga nak pergi mana kepada. Lepas pada mati ke mana? Cuba tanya belakang. Ada mari ke mana? Bapa mari sini, yang ketiga nak pergi mana pula. Jadi yang mudah dengan tiga soalan itu pada adik kakak, dan insyaAllah kita akan buat jawapan dan kuliah kita sebulan daripada sekarang insyaAllah bersama dengan sudahkah yang boleh dikatakan.